Kau bayangkan seorang budak sekolah baru umur 16 tahun tapi dah berani sound pemimpin-pemimpin dunia. Dalam dunia yang sibuk nak kejau duit, nak kejau populariti, beliau relax je berjuang seorang. Oleh kerana keberanian beliau tindakan kecil tu dah jadi satu gerakan yang mampu menggoncang dunia. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ni. Aku nak minta maaf sebab dah lama tak keluarkan video. Aku busy sikit dengan konten vlog aku. Kalau korang ada kelapangan nak support konten vlog aku, boleh tonton dekat TikTok Diary Gigi Emas atau dekat YouTube Shorts channel ni. Setelah seminggu lebih aku collect info yang mana aku boleh dapat, ini hari aku nak kongsikan kisah hidup seorang manusia hebat yang bernama Greta Thunberg. Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg dilahirkan pada 3 Januari 2003 dekat Stockholm, Sweden. Ayah beliau Svante Thunberg seorang pelakon dan ibu beliau Melina Ernman seorang penyanyi opera. Untuk pengetahuan korang, middle name Greta iaitu Tintin merujuk kepada watak kartun Tintin yang dicipta oleh kartunis Belgium yang bernama Hergé. Greta juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Beata. Pertama kali Greta dengar pasal krisis perubahan iklim ni pada tahun 2011 masa beliau berusia 8 tahun. Beliau rasa pelik gila kenapa tak banyak tindakan pencegahan yang dijalankan. Persoalan ni dah membuatkan Greta jatuh depression. Greta juga kerap ponteng sekolah sebagai tanda protes, tapi mak ayah beliau cuba untuk hormat pendirian Greta. Masa umur beliau 11 tahun, Greta dah kurang bercakap dan selalu tak makan sampai berat beliau turun 10 kilo dalam masa 2 bulan. Akhirnya, pemeriksaan mendapati Greta ada Asperger Syndrome, Obsessive Compulsive Disorder OCD dan Selective Mutism. Berkenaan Selective Mutism ni, Greta pernah explain yang dia akan bercakap bila perlu je. Kalau tak perlu, dia takkan bercakap. Beliau juga melihat Asperger Syndrome tu sebagai satu superpower, di mana benda tu akan bantu beliau melihat dunia ni dalam bentuk hitam dan putih. Takkan ada grey area dekat tengah-tengah. Dalam tempoh ni, Greta paksa mak ayah beliau untuk ubah gaya hidup seperti mengamalkan diet vegan dan tak naik kapal terbang untuk kurangkan pelepasan karbon dekat ruang udara. Akhirnya, pada Ogos 2018, Greta decide nak bertindak. Beliau ponteng sekolah bukan untuk pergi main Counter Strike dekat cyber cafe atau lepak minum kopi dekat Starbucks, tapi beliau pergi duduk dekat luar Parlimen Sweden dengan kadbord yang bertulis School Strike for Climate. Tujuan beliau ialah nak mendesak ahli politik untuk bagi perhatian dan ambil tindakan untuk menghentikan pemanasan global. Pada awalnya, orang yang lalu lalang tak hiraukan langsung Greta ni. Namun, lama kelamaan, protes beliau disedari dan mula dapat coverage media. Orang ramai start menyokong tujuan Greta dan bersama-sama Greta untuk join gerakan protes ni. Penghujung tahun 2018 berlakunya 2 protes besar-besaran yang dah menghentas pelbagai bandar besar dengan himpunan lebih kurang 1 juta peserta dari golongan pelajar. Tindakan Greta juga dah mewujudkan kempen Global Strike for Climate yang pertama pada Mac 2019 yang disertai hampir 1.6 juta peserta dari 125 negara. Sejak tu, Greta mula dijemput dan berucap tentang krisis iklim di pentas antarabangsa. Greta siap penasang kerajaan UK yang dianggap hipokrit terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan iklim. Oleh kerana beliau ni ada Asperger Syndrome, beliau akan cakap direct je, tak ada nak kias-kias. Tak kisahlah kau pemimpin dunia sekalipun. Cara Greta ni yang membuatkan ramai orang start menyokong perjuangan beliau. Yang lagi bestnya, Greta tak naik kapal terbang tau. Contohnya, masa Greta nak pergi New York, beliau naik bot yang guna angin atau kuasa solar yang selari dengan perjuangan beliau untuk mengurangkan pelepasan karbon. Beliau berlayar merentas lautan Atlantik selama 15 hari pada bulan Ogos 2019. Tindakan ni dah dikenali sebagai Greta Effect dan mula tersebar ke peringkat global, terutamanya dekat Eropah. Ramai orang Eropah mula menggunakan train dan rasa malu nak naik kapal terbang kalau tak ada keperluan. Dekat Sweden sendiri, penggunaan train naik dalam 8% dan penggunaan penerbangan domestik mula menurun. Tindakan Greta ni juga dah membuktikan yang beliau bukan sekadar cakap tapi beliau walk the talk. Pada September 2019, Greta gunakan 2 pentas besar iaitu dekat US Congress dan United Nations Climate Action Summit untuk tegaskan mesej bahawa polisi alam sekitar mestilah berdasarkan sains bukan politik. Kau bayangkan tahun 2019, masa ni member baru 16 tahun tau dah bercakap depan pemimpin dunia.
tanya, engkau umur 16 buat apa? Lompat pagar sekolah, merempit, jual video dekat platform hanya peminat. Keberadaan seorang remaja dari Sweden dekat media perdana ni dah memperlihatkan beliau sebagai the voice of the planet. Lepas Greta dah bersuara depan pemimpin dunia pada 20 September 2019, berlakunya global climate strike dekat berpuluh negara yang melibatkan hampir 1.4 juta pelajar. Walau bagaimanapun, kelantangan Greta ni dapat sindiran dari pelbagai ahli politik termasuk Aaron Banks, ahli politik Britain, dan Presiden US Donald Trump. Ada orang pernah tanya Greta nak jumpa Trump tak untuk bercakap pasal kempen beliau ni. Greta cakap tak apa, tak payah, beliau tak nak jumpa pemimpin yang tak nak dengar apa yang dicakap sebab perbuatan tu nanti jadi sia-sia. Masa ni Greta fokus nak selamatkan keseimbangan iklim dan alam sekitar daripada aktiviti manusia demi masa depan generasi muda. Beliau telah aktif secara konsisten dengan pelbagai demonstrasi dan protes untuk menyelamatkan bumi. Selain tu, beliau berani gila untuk tegur pemimpin dan ahli politik yang tak buat apa-apa tindakan yang boleh menyelamatkan alam sekitar. Even masa pandemik COVID-19, Greta meneruskan perjuangan beliau melalui platform digital. Tambah pula, budak-budak generasi Greta ni sangat peka dan mudah nak digerakkan untuk jalankan sesuatu kempen. Konsistensi dan teguran secara terbuka beliau ni dah berjaya membina pengaruh yang sangat meluas. Beliau pernah cakap yang beliau inspired by Rosa Parks, orang yang dah mencetuskan gerakan bantahan terhadap diskriminasi kaum yang berlaku dekat US masa era 1950-an. Selain daripada perjuangan alam sekitar, Greta juga memperjuangkan nilai kemanusiaan. Sampai satu tahap, timbul satu persoalan dalam kepala otak Greta. Apalah gunanya bersusah payah berjuang mempertahankan alam sekitar kalau manusia masih berbunuhan dalam dunia yang sama? Bila ditanya tentang penindasan yang berlaku dekat Palestin, Greta pernah cakap tak ada keadilan untuk alam sekitar tanpa hak asasi manusia. Maka Greta mula mengembangkan perjuangan beliau kepada isu Palestin. Beliau bergabung dengan aktivis Freedom Flotilla Coalition yang melancarkan misi kapal Madeline, sebuah kapal bantuan kemanusiaan yang dilancarkan pada 1 Jun 2025. Untuk pengetahuan korang, Freedom Flotilla Coalition yang dibentuk pada tahun 2010 ni adalah gabungan NGO antarabangsa yang memperjuangkan hak rakyat Palestin dan mencabar sekatan laut Israel ke atas Gaza. Kalau ikutkan pada tahun 2025 ni, FFC dah try lancarkan misi pada 2 Mei 2025 guna kapal Conscience dari Malta. Sayangnya, baru sampai dalam 30 km dari pantai Malta, kapal tu kena serang dengan drone yang menyebabkan kebakaran dan kerosakan serius pada kapal. Jadi nak tak nak, semua anak kapal terpaksa patah balik. Diorang cakap serangan tu dari Israel, tapi tak ada siasatan lanjut yang boleh sahkan benda tu. Momen perkahwinan ni sekali je seumur hidup, tapi gambar, video boleh simpan sampai bila-bila. Kita orang ni bukan sekadar ambil gambar, kita capture setiap momen dari air mata nikah sampai senyuman pertama si comel masa akikah. Fotografer kita semua berpengalaman, dah bertahun handle wedding. Bukan jenis ini hari baru beli kamera terus claim dah jadi fotografer profesional. Tak tahu posing? Jangan risau, kita akan bagi posing yang terbaik ikut vibe majlis korang. Tone editing kita pun bukan biasa-biasa, fresh, artistik dan ikut trend terkini. Bukan guna filter zaman Jepun punya. Majlis tunang, bersanding, birthday, konvo, dinner, semua kita boleh cover. Nak momen lagi banyak, lagi padu, ambil package 2 fotografer kalau ada bajet lebih lah. Sebab lagi banyak angle, lagi kreatif gambar tu. Nak pula untuk majlis yang dekat dalam dewan. Ramai tau klien kita orang cakap bila tengok gambar dia orang terasa nak bersanding lagi sekali. Tempah awal slot untuk tahun 2025 ni cepat gila penuh. Pergi tekan link yang disediakan atau WhatsApp je terus kita orang 010-898-4042. Kami menantikan anda. Memories made timeless. Berbalik pada kapal Madeline, kapal ni bawa barang-barang keperluan macam makanan, ubat, susu baby dan alatan prostetik untuk mangsa-mangsa perang. Untuk pengetahuan korang juga, kapal ni dinamakan sempena seorang nelayan wanita pertama dekat Gaza yang bernama Madeline Kulab di atas keberanian dan daya tahan lasak beliau. Misi ni disertai oleh 12 orang peserta yang datang dari pelbagai latar belakang macam aktivis, ahli politik dan juga wartawan. Antaranya ialah Greta sendiri dan Rima Hassan, ahli Parlimen Eropah yang mewakili Perancis. Selain daripada nak hantar bantuan kemanusiaan, misi ni bertujuan nak break the silence. Diorang nak bagi mesej bahawa diorang menolak untuk berdiam diri bila tengok ada populasi manusia yang ditindas, walaupun banyak negara tak buat apa-apa tindakan terhadap penindasan tu. Semua anak kapal ni tak bawa senjata dan bertindak mengikut undang-undang laut antarabangsa. Diorang ni tahu je misi ni berisiko dan ada kemungkinan akan dipintas sebelum sampai ke Gaza. Tapi diorang pegang falsafah, baik aku bertindak walaupun terancam daripada diam dan biarkan kezaliman berlaku. Nampak tak? Diorang ni lagi ada moral dan ada otak daripada segelintir orang Malaysia dekat social media ni. Sepanjang pelayaran, diorang akan gunakan social media buat live untuk jalankan kempen diorang dan mengutuk tindakan Israel yang melanggar undang-undang antarabangsa. Lepas 8 hari belayau, tentera laut Israel pergi pintas kapal Madeline dekat laut antarabangsa, terlalu jauh dari wilayah yang
berada di bawah kuasa Israel. Operasi pintasan ni telah dilaksanakan pada waktu malam dan sangat jauh dari daratan. Kalau nak ikutkan, penahanan dan rampasan ni langsung tak berlandaskan undang-undang antarabangsa sebab diorang belum lagi masuk wilayah kuasa Israel. Lepas tu, semua anak kapal ni telah dilayan seolah-olah diorang ni menceroboh masuk Israel secara haram, walaupun diorang sebenarnya ditahan secara paksa dekat wilayah laut antarabangsa. Tindakan anak-anak kapal Medlin ni telah menjadi inspirasi dunia sebab diorang sanggup mempertaruhkan nyawa diorang demi nak mempertahankan hak kemanusiaan. Maka sekali lagi, FFC dengan gabungan Global Movement to Gaza dan beberapa NGO lain membentuk Global Sumut Flotilla pada Julai 2025. Greta dilaporkan menjadi anggota jawatan kuasa GSF untuk tempoh tertentu. Berdasarkan laporan, Greta keluar dari jawatan kuasa pada pertengahan September 2025 dan bertindak sebagai peserta misi GSF. Berdasarkan Al Jazeera, GSF telah dianggotai delegasi daripada 44 buah negara dan 50 buah kapal. Gelombang pertama dijadualkan berlepas dari pelabuhan Sepanyol pada 31 Ogos 2025 dan diikuti gelombang kedua dari Tunisia pada awal September. Sepanjang pelayaran, semua peserta menyiarkan rakaman dan penjelasan dari atas kapal untuk menegaskan perjuangan hak kemanusiaan dekat Palestin. Lepas GSF kena serang dengan drone, kerajaan Itali dan Sepanyol hantar kapal tentera laut diorang sebagai eskort. Pada 1 Oktober 2025, tentera laut Israel dah pintas sampai semua kapal dan hampir 450 aktivis telah ditahan. Rakaman siaran langsung dah memperlihatkan tentera laut Israel naik kapal diorang pada waktu malam. Kerajaan Israel kata yang tindakan diorang tu adalah penguatkuasaan sekatan yang sah untuk halang kapal masuk ke zon konflik. Manakala aktivis GSF menegaskan yang tindakan kerajaan Israel ni adalah pencerobohan dekat perairan antarabangsa. Malah sekatan bantuan ni adalah pelanggaran undang-undang antarabangsa dalam Geneva Convention secara terang-terangan. International Court of Justice sendiri dah perintahkan kerajaan Israel untuk benarkan akses bantuan tanpa halangan pada Januari 2024. Masa dalam tahanan, Greta dilaporkan mengalami dehidrasi. Wakil peguam aktivis Itali mengatakan semua tahanan termasuk Greta tak diberikan makanan dan minuman dalam tempoh yang agak lama. Yarsin Shelik, wakil dari Turki menjelaskan tentera Israel telah mengasari Greta, termasuk tarik rambut beliau dan paksa beliau cium bendera Israel. Greta juga telah dipaksa bergambar sambil pegang bendera Israel. Lorenzo Di Agostino, wakil dari Itali pula menjelaskan Greta telah dibalut dengan bendera Israel dan dibawa berarak. Ramai ahli politik antarabangsa termasuk dari kerajaan Israel yang mengutuk dan bagi ugutan terhadap tindakan para aktivis GSF. Greta menganggap tindakan diorang ni adalah tindakan yang tak berperi kemanusiaan. Pada 5 dan 6 Oktober, Israel start hantar balik para aktivis GSF secara berperingkat. Pada 6 Oktober, ketibaan Greta dekat Athens International Airport, Greece telah disambut orang ramai. Dalam sidang media, Greta mengakui bahawa berlakunya penyiksaan semasa tahanan, tapi beliau tak nak explain detail supaya fokus dunia kekal pada krisis Gaza. Bagi Greta, apa sangat yang dia kena kalau nak dibandingkan dengan apa yang penduduk Palestin kena. Walau bagaimanapun, pada hari para aktivis GSF kena tahan, New York Post melaporkan yang Greta telah dikecam teruk sebab buat posting Instagram untuk memperingati peristiwa serangan 7 Oktober 2023. Tapi salah satu gambar tu adalah gambar Eviatar David, seorang tebusan warga Israel yang ditahan masa serangan 7 Oktober 2023. Kesilapan ni dah menimbulkan kecaman yang sangat meluas. Nak pula orang yang tak suka dengan Greta ni memang bola tanggung lah. Kakak Eviatar David telah memaksa posting tu dipadam dengan segera. Dia juga mengecam Greta dan aktivis lain sebab tak semak dulu betul-betul sebelum buat posting. Oleh kerana kesilapan tu dah viral, gambar tu telah dibuang daripada posting Greta. Walau bagaimanapun, Greta tak bagi apa-apa kenyataan berkenaan isu tu secara terbuka. Secara keseluruhannya, motif utama Greta ni adalah perjuangan masa depan anak muda melalui tindakan alam sekitar yang kemudiannya berkembang kepada perjuangan hak kemanusiaan. Disclaimer awal-awal, apa yang aku cerita ni berdasarkan dapatan aku dalam tempoh yang sangat singkat. Boleh jadi ada yang tersilap dekat mana-mana bahagian walaupun aku yakin gila dengan dapatan aku. Dan apa yang aku cerita ni secara ringkas je sebab kalau nak explain detail memang tak larat perjuangan beliau pasal alam sekitar je tak boleh tahan. Aku ni just ceritakan kronologi ringkas je. Kalau korang nak tahu info yang lebih detail, bolehlah Google atau tanya ChatGPT. Selain tu, berkenaan apa yang berlaku sepanjang pelayaran dan penahanan aktivis GSF tu, aku fokus pada Greta je sebab video ni pasal beliau. Itu pun aku ringkaskan je sebab aku yakin korang pun dah tahu apa yang jadi berdasarkan video-video dan live streaming daripada aktivis GSF. So tak perlulah aku nak ulang lagi. Maka dengan itu, tamatlah cerita aku ini hari berkenaan seorang wanita yang bernama Greta Thunberg. Seperti biasa, kalau korang ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan cerita aku, korang dipersilakan tulis dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam laka bersejarah.